Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sekolah Azadi Saya Siti Rukia Binti Muhammad sebagai penolong penenda lah, tiga awak anak lah ni. Jadi hari ini kami akan bertanya soalan sikit tentang pengurusan pengantin. Soalan pertama, Kak Aya berapa lama dah berurusan dengan pengantin ni? Ni tahun ni termasuk tahun yang ketiga dah ni. Tapi sebelum tu kita ada dah lah, sebab dia 3 tahun sekali. 2+1 lah kan. Jadi kalau molek tu dia sambung lagi setahun, jadi 3 lah. Artinya 3 tahun lagi SK pada pengantin ni. 3 tahun tu lagi, 3 tahun lepas, 3 tahun ni. Dah 6 tahun. 6 tahun. Okey, soalan yang kedua, macam mana pengurusan pengantin terhadap urusan menu harian guru? Menu harian guru kita buat sendiri lah tu. Itu terpulang kat kita lah, kita nak buat menu apa. MT dia memang dah sediakan. Dia ada 20 menu. Lepas tu untuk sebulan tu 4 minggu, jadi kita ikut menu tu lah. Dalam seminggu tu ada 5 menu lah kan. Menu ni disediakan oleh pihak Dia daripada JPM. Daripada minat kementerian lah tu. Semua sama lah daripada kementerian. 246 orang. Soalan yang seterusnya pula tak berlaku sama ada kes keracunan ataupun apa-apa masalah yang berkaitan dengan Buat masa sekarang tak ada lagi lah. Minta tak ada lagi. Sebab lama dah, sebelum tu pun kita dah tender dah sini pun. masalah lain ada mungkin makanan tak mencukupi ke Jarang lah. Jarang mencukupi lah. Biasa mencukupi lah. macam makanan yang tak habis tu. Makanan tak habis tu kalau RNT buang lah. Ataupun kita bagi ke orang mini lah kan. Kalau tak habis bagilah. Bagi dekat, kalau koko perang tu kita siap ikat bagi dekat budak-budak balik semua tu. Bagi dekat budak-budak lain lah. Budak-budak lain. Bukan budak-budak nak balik tu kita bagi je lah. Kalau koko kerang tu kan dia masih kuning ya. Biasa cikgu yang makanan memang mencukupi, lepas tu dia order pula bawa balik. Kita memang sedia lebih lah. Selalu biasa kat sini cikgu memang order bawa balik. Lepas tu kita pun sediakan masakan panas. Kita ada sediakan tak makanan untuk murid sekelas kapal? Masa kelas kapal ada, kita buat mihun sup, pisang goreng, ubi goreng, tu je. Kepuk goreng biasalah tu kan. Lepas tu kalau cikgu punya pengat ke apa semua ada lah. Cikgu ada juga untuk apa? Pengat pisang ke, pulut pau ke. Kalau untuk bagi